Baby, won't you let me keep you up all night? Let the morning come closer. You set me so high, now the ceiling can hold us. Listen to my heart, let the rhythm control ya. I'll be there when you need my love. Just follow the beat of my drum. Assalamualaikum semua. So untuk video pada kali ini, RNE TV nak share kepada korang yang menonton video ni tempat-tempat yang best ataupun spot shopping yang best dekat Jakarta, Indonesia. Macam video sebelum ni, kita dah kongsikan tempat yang best dekat Bandung, Indonesia. Seperti yang korang tengok video recap yang saya share sekarang ni. Masa tu kita pergi Bandung, Indonesia selama lebih kurang 3 hari 2 malam kita di sana. Dan untuk video pada kali ini, kita akan kongsikan dekat anda semua dekat mana tempat shopping, tempat makan atau tempat yang menarik yang best dekat Jakarta, Indonesia. So korang kena tonton video pada kali ini sampai habis, okey? Okey, korang, so sekarang kita baru je sampai dekat stesen kereta api Halim dengan menaiki Wush Train. So before this video sebelum ni kita ke Bandung, Indonesia, dan sekarang ni kita nak pulang ke Jakarta. Dan juga kan korang, kita akan stay dekat Jakarta untuk 2 hari 1 malam di sini before kita return back to Malaysia. Sekarang ni kita tengah tunggu Grab kita sampai untuk kita ke hotel kita di Jakarta ni. Okey, so sekarang ni sebenarnya kan tengah macet tau waktu kita orang sampai dekat Wush Train Halim Station ni. Around pukul 7.30 malam sebab memang Jakarta time-time begini memang macet. So Grab tu agak lambat dah juga sampai. Hai. Dadah. Ni apa? Dadah. Okay, so now kita dah berada dekat dalam Grab and kita on the way nak ke hotel. And actually kan korang, kita ambil 2 kereta tau. Sebab satu kereta tak muat, so kita ambil 2 kereta lah. Apa yang membuatkan saya impress sebenarnya sebabkan bangunan dekat Jakarta ni macam dekat Kuala Lumpur. Banyak bangunan-bangunan yang tinggi dan juga cantik. So agak impress lah bila time lalu dekat sini sebenarnya. Okey korang, so setelah sejam barulah kita sampai dekat hotel kita, iaitu Jia Maluku Hotel. Dan kita orang nak letak barang dulu and then baru kita pergi cek makan. Settle je letak barang dan kita orang plan nak makan dekat pagi sore. Tapi memandangkan keadaan jalan yang macet, so kita orang cek makan around dekat bawah hotel je dah. And then kita orang jumpa lah kedai nasi padang sederhana, betul-betul sebelah hotel kita saja. Konsep kedai makan ni sama je macam pagi sore. Dan korang boleh tengok, tak nampak tak dia punya lauk banyak gila pilihan. Dan yang paling penting, sedap je korang. Korang makan yang mana yang korang nak makan je. Jangan sentuh atau waste lauk yang korang tak nak makan, okey? Kalau tak, dia akan charge ya. Untuk kedai ni overall saya bagi rate 8.5/10. And untuk sekarang pula kita nak pergi food hunting dekat dia punya street food. Street food dekat belah makanan-makanan dekat tepi jalan ni. Actually kan korang, orang kata dia punya kuih murtabak ni sedap. So kita orang time tu nak order lah, and then dah habis. So tak ada rezeki, kita orang just try makan dia punya pisang goreng cheese ni. Pisang goreng cheese ni pula macam dekat Malaysia je sebenarnya. Ada cheese kan semua lah kan, dengan chocolate topping tu semua. Tapi okey lah, sedap je, sedap. Boleh repeat lagi. Pisang goreng cheese ni harga dia cuma RM15,000 sahaja. Ada banyak juga makanan lain yang dijual kat sini. Kalau dah nama pun Indonesia, mestilah makanan yang terkenal kat sini adalah bakso, mi ayam dan sebagainya. Tapi before korang nak beli tu, korang tengok dulu betul-betul bersih ke tak and halal. Okay, sebab kat Jakarta ni kita kena tengok dulu makanan tu. Kadang takut ada yang tak halal. Okay, orang kata kalau dekat Indonesia ni kena minum dia punya jus alpukat dia. So kita pun try lah beli dekat street food ni dia punya jus alpukat dan juga es jeruk. Satu. Ini street food bukan cikal-cikal tau korang. Walaupun tepi jalan, tapi dia tetap ada mesin selai tau.
keras. Satu berapa kak? Kalau es jeruk 12. 12.000. Ya, kalau ini 15.000. Korang nampak tak air alpukat dia tu? Dia drizzle dengan coklat sekali tau. Okay, overall saya bagi 10 per 10 untuk alpukat ni. Jadi Selain tu kat sini pun dia ada jual soto ayam, pecel lele, ada ayam penyet, ada macam-macam lagi dekat sini yang korang boleh makan. Tengok dekat depan macam dah tak ada apa, so kita pun patahlah balik. So before kita balik ke hotel tu, kita singgah dah Indomaret. Indomaret ni betul-betul sebelah je hotel kita. Beli apa tu, air mineral. Kalau korang yang datang Jakarta tak tahu nak stay mana, korang boleh stay dekat Hotel Jia Maluku Hotel ni. Sebab dekat area sini dia banyak orang Malaysia yang stay dekat sini, dan juga berhadapan seberang jalan je korang dah boleh pergi dekat Tamrin City Mall. Hai korang dan selamat pagi. So sekarang ni kita hari kedua, iaitu hari dah stay dah kita dekat Jakarta, dan kita dah check out, and for now kita tengah nak pergi ke Tamrin Mall City, iaitu betul-betul berhadapan je dengan Hotel Jia Maluku Hotel ni. Korang just lintas jalan, nampak tak yang tulisan Tamrin tu? Yang tu adalah Tamrin Mall City. Kat situ ada jual apa je? Kat sini yang ada macam-macam dijual. Kalau akak abang cari baju batik ke, nak cari apa tu, dress, baju kurung, kebaya, kat sini lah tempat dia, kat sini. So kalau korang nak shopping murah-murah dekat Jakarta ni, boleh datang dekat Tamrin City Mall Jakarta. Masuk sini confirm korang akan rambang mata sebab banyak baju dia yang cantik gila, dan dia punya harga pun murah. Dan kalau korang nak ambil banyak, korang boleh dapat best price, korang boleh dapat harga borong tau. Yang penting korang kena pandai tekan harga kat sini. Kebaya dia sumpah je cantik, korang memang tak tipu. Kalau korang nak kebaya pendek ada, kebaya labuh pun ada, semua dah ada kat sini. Mana cantiknya? Kali ni. Nak cari baju batik perempuan pun dekat sini pun banyak gila pilihan tau. Korang tinggal pilih je mana yang korang berkenan kat hati tu. Batik lelaki pun ada juga tau. Batik lelaki harga dia cuma RM75,000 sahaja korang. Dan tak kira saiz, paling besar saiz dia 5XL. Baju dia memang lawa-lawa tau korang. Dan korang nak tahu, dia punya tempat ni, mall dia ni ada lebih kurang berapa floor banyak lah, tapi kita orang bawa satu floor je. Kita dah macam tak penat gila. So korang kalau nak datang sini, korang kena spend banyak masa lah. Kita orang memang tak sempat nak spend sampai berjam-jam kat sini. So kita ada tempat lain yang kita nak pergi lagi. Nanti kita bisnes lagi bu. Sudah murah. Lepas je shopping, kita pun nak back to hotel, nak letak barang-barang yang kita dah shopping tadi tu dekat belah reception hotel. Sebab lepas ni kita nak pergi dekat Pasar Tanah Abang. Dekat situ pun orang kata kalau nak beli baju murah-murah, situ paling murah sebenarnya. Nak comparekan dengan Tamrin ni, sana lagi murah sebenarnya tak korang. Sekejap saya akan bawa korang pergi dekat
Pasar Tanah Abang. Jadi sebelum tu kita orang pun nak breakfast dulu, makan dekat street food dekat bawah-bawah ni. So kita nak beli gado-gado dan juga mi ayam dekat bawah ni. So kita pun order mi ayam dulu, and then lepas tu kita akan order gado-gado. Tapi mesti ada orang tak tahu kan gado-gado tu apa kan. Gado-gado tu dia macam basically dia letak tahu, tempe, toge, ada pucuk ubi, dan dia pakai apa tu, dia ada kuah dia lah. Kuah dia macam kuah kacang macam tu. Dan dia mixkan, dia macam rojak lah, tapi dia version Indonesia punya. Tapi sangat sedap tak korang. Memang saya bagi 10/10 lah. Sedap gila korang. Untuk gado-gado ni, untuk rating saya bagi 10/10. Mi ayam dia pun sangat sedap ya korang. Walaupun street food, tapi rating saya bagi mi ayam dia ni 9/10. Sedap lah, tapi tak tahu lah time tu tengah lapar ke apa. Tapi memang sedap. Okey, memang sedap. Korang boleh beli dekat beli apa tu dia punya mi ayam ni kalau korang tinggal dekat Jia Maluku Hotel. Okay guys, so sekarang kita berada di Pasar Tanah Abang. Okay, yang ni lah Pasar Tanah Abang ni yang saya cakap tadi tu, yang murah, banyak barang-barang untuk kalau korang nak buat berniaga tu, boleh datang dekat Tanah Abang. Tanah Abang ni kalau dekat Malaysia orang boleh panggil macam GM Kelang ke, Kenanga Mall ke. Inilah Pasar Tanah Abang di Jakarta, Indonesia. Korang nak tahu sebenarnya banyak founder-founder yang jual baju dekat TikTok tu semua ambil barang dekat Tanah Abang ni. Sebab apa? Sebab murah korang dekat sini. Kalau korang cari baju raya, dekat sini dah tempatnya korang nak cari baju macam baju kebaya dengan kain songkit ke. Sini memang banyak korang. Korang nak buat berniaga, korang boleh datang dekat Tanah Abang seminggu. Boleh. Murah ya. Boleh ke? Boleh ya. Ada ya. Kan ni ada ambil. Balik tu ada. Okey. Banyak kok kita customer Malaysia. Tapi kan dekat sini dia bukannya macam jual baju raya je. Dia ada juga jual jubah, ada blouse, ada seluar jeans dan macam-macam lagi. Semua yang korang cari memang semua ada dekat Tanah Abang ni. Okay? Sama kot je ni? Sama Ini baju saja ke? Baju dia Perfect lah. first time. Nanti boleh hantar, boleh hantar. Boleh minta kartu tak? Boleh minta kartu tak? Ini hantar ke Malaysia mana? Yang model dia yang macam mana? Ini Model tu. okey. Ini untuk harga borong ya? Ya, harga borong. Kalau ni pakai songket 1,5. Ada yang tu. Biar enggak hilang ya. Ada ini kan. Okey. Bisnes kad boleh dek? Kad bisnes. Kad bisnes. Kartu. Boleh hantar ke Malaysia? Boleh. Boleh? Kita juga ada customer orang Malaysia. Oh, Okey, ambil gambar di kad dia. Jadi tak keliru. Terima kasih. Okay.
Boleh kakak. Actually kan korang Tanah Abang ni dia banyak blok tau. Ada blok A, blok B, blok C semua. Tapi kita orang pergi dekat blok B je. Sebab tak sempat nak explore semua. So dekat blok B ni pun dah banyak macam ni kedai. Belum lagi blok lain kan. So kalau korang nak datang dekat Tanah Abang ni, korang kena spend 1 hari untuk korang explore semua blok dia. Barulah puas hati. Cantik-cantik korang baju batik dia. Sumpah tak tipu. Boleh dikatakan Tanah Abang ni syurga baju batik tau korang. Lepas je dah explore Tanah Abang, kita tengah tunggu Grab sampai before kita nak ke airport. Sebab supposedly kita punya flight pukul 5.50 petang. Tapi flight di pukul 8 malam. So now pukul 4.30 petang kita nak bergerak ke airport. Sebab dari sini nak ke airport lebih kurang 1.5 jam sebab macet. So kita kena gerak dah awal. Okey korang, so sekarang ni kita dah nak sampai dah dekat airport. So tengah on the way, sedikit lagi sampai dah dekat airportnya. After kita sampai airport ni, kita pun nak pergi check in kita punya baggage. Nak check in luggage. So ni adalah barang-barang yang asyik kita asyik kita memancing dekat Indonesia. Ada kita punya nasi 6 kotak. Dan kita orang pun singgah lah beli kek lapis kot dekat airport ni. Sebab nak habiskan duit rupiah yang masih ada, masih berbaki sikit ni. Lepas tu kita orang buat a small celebration untuk Kak Nga dengan Kak Long punya birthday pada 23 Januari ni. Along and Anga, happy birthday to you. Jadi, selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Tak sini semua, tak semua, tak sini. Bye, happy birthday. This is us. Sebenarnya kan korang, flight kita orang delay lagi 2 jam. So kita fly pukul 10 malam baru kita fly dari Jakarta ni. So lebih kurang dalam pukul 1.50 pagi baru kita sampai dekat Kuala Lumpur International Airport. Jadi begitulah percutian RNE TV di Bandung dan Jakarta, Indonesia selama lebih kurang total untuk 2 tempat tu 4 hari 3 malam. Jadi terima kasih kepada yang menonton video ni daripada awal sampai dah habis. So korang yang mana tengok video ni jangan lupa like, subscribe, comment and share video-video hanya di RNE TV. So korang kena stay tune untuk video-video terbaru dari RNE TV. Okay, bye. Assalamualaikum.